Number one. Welcome to Patani. Selamat datang ke Sofla City. Welcome to the View Beach. Oh, masya Allah, view comel. Tuh. Okey, assalamualaikum. Saya demo gaji kau girat di Hanyai. Kalau belum lagi, jom follow saya. Sebelum bertolak, kami berkumpul dahulu dan pukul 7.20 pagi kami bertolak dari Gua Musai ke Bukit Bunga. Kami pergi melalui jalan Gua Musai Jeli. Kami pilih jalan ni sebab jaraknya lebih dekat berbanding melalui jalan Gua Musai Kuala Kerai. Satu lagi saya suka lalu jalan ni sebab dia tak sibuk. Lepas tu pula kita boleh tengok view kiri kanan yang sangat lawa, tenang dan sangat awesome. Sekarang ni kita berhenti di Petronas Jeli. Isi minyak dulu. Lepas tu kita rehat dulu sekejap, boleh seminit dua. Lepas tu kita akan teruskan perjalanan kita. Okey. Perjalanan kami lebih kurang dalam 2 jam, maka kami telah pun sampai di border Bukit Bunga, Tanah Merah, Kelantan. Lepas selesai cop pasport di border Malaysia, sekarang ni kita bergerak pula ke border Thailand. Jarak border Malaysia dan border Thailand ni dekat je, tak sampai 2 minit dah sampai. Okey, lah ni kita sampai dekat Sepadan ke apa? Bukit Bunga sini. Bukit Bunga. Jadi kita nak suruh nak cop ni pasport dengan gerai ni. First time masuk dengan motor. Takut. Okey, alhamdulillah selesai cop pasport gerai ke apa. Lepas tu kita akan mai tukar duit pula sini. Ni baca ni gambar dia ni. Gambar dia tahu ni. Gambar dia itu ni. Dia gambar dia. Pak tinggal kereta. Ya, bukan. Hujan. Aduh, panas. Bên này nó khơi lại đó chỗ đây. Malu nih. Okey, berhenti tepi jalan, tak tahu di kampung nama. Berhenti isi minyak dulu, isi minyak botol. Tengok ni bahagian. Nama ke apa sini? Putak. Putak. Okey, di sini kampung Putak panggil. Mana be? Kita mana be? Di jalan Malay. Jalan Malay. Malay je. Oni si atas. Berhenti rehat, minum air, makan isi pokok dulu. Bentar lagi baru kita sambung perjalanan kita. Kita berhenti makan, berhenti minum di Keruang Madam. Okey, ni dia Keruang Madam. Mari apa yang mari? So 2 3.
Zin, kau dia sini Zo ni. Sini Soho. Di kau dia para kuah mat. Keluar madam. Keluar madam. Kau dia makan khas sini. Makan di sini seafood. Masuk ke seafood masuk ke panah. Somtam dia tom yang sedap. Kengsung pun sedap. Wah. Tapi kita main minum air. Bunyi kata punya sedap apa minum air. Oh. Betul lah. Number one. Welcome to Patani. Oh, Masya Allah, view comel. Gue bisa dah tak mari. Tengok ni view ni. View dia makan kedai dia tepi pantai, tepi air laut. Allah, comel tempat dia. Lengkap lah. Tengok tempat dia ni ha. Tak menyesal masa ni, tak menyesal. Kemungkinan lepas ni akan repeat pula. Dia ada makan tempat atas. Dia naik atas, ke bawah. Tengok view. Pasal mana Beli? Pasal mana? Narak. Aduh, lawa tu. Masya Allah. Lebih. Okey, baru selesai minum airnya. Jadi tanya dia harga ni berapa, dia kata 50. Kejut mahal punya 50. Rupanya 54 ni bermakna 5 riyal dia. Okey, settle belakang. Let's go. Okey, lebih kurang dalam 100 kilo lebih lagi sampai di Songkla. Jodoh nak kira okey. Songkla. Aduh, belok pinggir. Jauh lagi berjalan ni. Okey, lah ni kita berhenti di Paminyo. Apa dia tahu ni? PTT Station. Jadi tepi dia ni ada kedai makan. Jadi kita akan makan sini dulu. Kita sambil kita rehat. Sampai di Bandar Songkla. Belok pinggir. Selamat datang ke Songkla City. Okey, alhamdulillah telah sampai di Songkla City. Lah ni tempat je pukul 5.50 ni. Jadi tolak daripada Gomusia tadi lebih kurang dari 7.20. Jadi berapa je tu? Kira sendirilah berapa je. Daripada pagi botol lagi petang buat siapa belok pergi pinggir tapi puas hati. Jadi sepanjang perjalanan tu memang view tak mengecewakan. Memang pengalaman memang terbaik lah. Okey, apa ni masalah? Kau mari tu. Ada macam-macam masalah. Mujur bogi. Santai-santai kita jalan-jalan di Samila Beach. Tepi patah. Kena angin-angin patah ni memang sedap lah. Sini ada orang jual macam-macam, ada jual belakang. Dengan topping, dengan makan ni. Ikan ni ada belakang ni. Let's go. Berpindah. Alah, tapi hak periknya mesin tak kau satu. Mujur ada bau. Ulah kacau gula weh. Mata lagi nak pergi on the way lagi tengok ikan duyung. Jom. Kalau tengok daripada sini ramai pakak beratur nak ambil gambar dengan ikan duyung. Kena ikut tu. Okey, selesai bergambar dengan keduyung. Selesai nak ada angin patah dekat Samila Beach. Jadi on the way ke nak cari masjid lah. Okey, nak semaya dulu.
jalan-jalan juga. Jadi hak wajib tu jangan lupa. Ada tu Google saja ni. Setakat mana pinggir? Mengge tak berasa dah mengge. Kita racak. Di sebab pada kita jalan-jalan tadi di Patah Semila tadi, kita berhenti di masjid tepi jalan ni untuk sembahyang asar Zuhur dulu. Okey, alhamdulillah selesai hak wajib. Jadi dekat juga. Dekat juga, tapi hak wajib tu kena laksana juga. Tapi dia punya view memek lama terbaik. Alhamdulillah, kami telah pun sampai di hotel. Bolehlah kami rehat sekejap, mandi, semaya. Lepas tu kami akan terbit pula untuk jalan-jalan dan cari makan. Okey, malam ni kita cari makan di Asyang Night Bazaar. Jadi sini ni macam-macam ada. Dekat bawah ni dengan pakaian, dengan kain baju. Dekat atas kata makan ni ada. Okey, sini ni lebih kata dia super pasar malam, pasar lambuk kata. Jadi penuh dengan pakaian, dengan belakang-belakang. Kita cari tempat makan dulu. Tu makan tempat makan atas tu nampak tu. Janji ada duit boleh makan. Ya, sepastinya. Makanan kat sini semuanya sedap-sedap. Kalau kita tengok kat sini macam-macam ada. Udang galuh pun ada. Tengok dia kalau dia memang besar. Sate pun macam-macam jenis ada. Sate ayam ada, sate daging ada, sate telur sotong pun ada. Pendek kata semua menu-menu kat sini semuanya sedap-sedap saja. Halo, teliu tengok kodel besar mak. Kodel kan kodel apa tu? Halo, sini tak timbuk pula dah. Tengok ni macam-macam bagi saya segah aja. Oh lah ha. Tengok kaki ayam ada, sotong ada, udang ni ada ha. Ni ayam ada ni Allah, ni susu udang ni. Ha. Oh, teliu ha. Allah. Bocor hari tengok. Tu nasi macam-macam ha. Dia mau okey. Kita dulu dia mau. Sini bahagi colek-colek dulu. Berasa-rasa macam campur boleh pakai sini. Allah, saya colek sutung saya. Colek sutung saya ha. Allah. Jadi isi sutung. Allah, masya-Allah. Tengok apa strawberry tadi. Sepuluh bak. Sini bagi KFC. Ni ada KFC ada sini. Berapa kek apa ni? Boleh? Kek apa dia? Kenapa susah tak berlaku? Tak, dia jual comel tu. Boleh kata jual comel tu guti. Papa ada lah saya ngomong. Meriah sini meriah. Masa nama Marisa ni tengok kereta pelik Malaysia memang ramai sana. Jadi sini tak pelik lah. Jadi orang Malaysia tu memang ramai. Sebelum kita makan, kita sedia dekat pergi hok menarik, dekat hok kini. Jadi kita rau-rau duduk sekeliling. Boleh duduk keliling lah bawa kita dia pergi beli hak kita kena. Coklat ada be. Coklat ada ke? Coklat ada. Dah Ni diri be bayar diri. Penik tak sama kayak apa macam-macam ada ni. Lagi black pepper tak? Usah. Kita nak nasi goreng. Tahan kayak apa makan nasi goreng juga dengan ayam goreng. Ayam ke pernah jalan ayam dengan ayam bakar. Hah? Makan dulu.
Alhamdulillah. Kenyang. Lokasi seterusnya tak tahu ni saya ada lagi mana, sama ada nak pergi direct ke bilik ataupun tak tahu nak pergi dekat mana pula. Oh, kenyang dah, rasa nak tidur dah pula dah. Okey, telah selesai pergi ke mana ni? Ocean Night Bazaar. Sebenarnya mari di Lee Garden pula. Kita tengok sini apa ada di Lee Garden. Tengok punya video. Allah, comel weh. Dengan TV ada boleh saros ni. Oh. Ada pun boleh hari ni bang. Kira kan apa ni bang? Kira naik bayar bang. Naik bayar. Naik bayar bang. Okey, kap. Pergi jauh lah sikit bang. Jumpa orang Melin ni kat sini. Kita lama di sini bang. Lama. Oh, sini bagi-bagi basuh saja ni. Boleh segar-segar bagi basuh saja. Allah. Sushi 5 บาท 5 บาท offer นะ Sushi papai. Oh, ni ada lobster ni. Allah. Oh, mantap. Berasa lapar pula. Tu lah. Tadi nampak udai sini udai pula dah. Allah. Tengok ni. Allah fresh. Ayam ada bang, untuk makan boleh lah bang. Ya ada bang. Oh, tiba-tiba berasa lapar pula. 150. Lepas jalan di Lee Garden, kita orang terus balik rehat di hotel. Lepas tu pula, pagi buta lagi Hazim kejut kita orang. Tengok je baru pukul 5. Ingatkan lagi mana? Sebab janji pukul 8 pagi. Kita orang dengan muka bela, pakai follow je lah. Dah lah naik motor dalam bandar tak kat tepi. Lepas maya subuh tadi, ingat kau Hazim nak ajak makan roti canai kau cari kuih kau. Rupanya pagi betul lagi dia ajak pergi pasar motor. Ada macam pelik kita dengar. Pagi betul ajak pergi pasar motor. Ada. Ni siapa dah pasar motor. Alah, ingat kau ajak makan macam pagi betul dia ajak. Oh, nak macam mana memang tu. Allah, kata kamu. Jauh-jauh. Naik motor awak tak ada kopi macam ni. Siapa kita? Tak muai kita nak masuk. Ni bagi muai ni. Kita tak mandi lagi ni motor mandi dulu. Uniknya kat Thailand ni, yang saya tak pernah jumpa di Malaysia, tempat pasar motor layan diri. Cara guna dia, kita masuk duit je dalam mesin. Lepas tu hai tu big. Sabun pun sama, kita masuk duit, dia keluar masa. Selagi tak habis masa, selagi tu kita boleh sembuh sabun ataupun air. Angin pun ada, kita boleh sembuh angin sampai motor terkering sebelum kita lap. Lepas settle pasal motor pun semua dah berkilat, barulah Hazim ajak kita orang pergi makan. Ni baru boleh makan tu cana. Tadi ni aku nak makan cana dah tadi kita buat masa motor. Aduh. Perut cerut dah. Jadi ni Hazim pilih tempat makan roti cana. Kedai apa dia ni? Kedai roti di Forest. Oh, tempat roti cana apa selesa molek ni. Kedai roti cana pun dapat macam mewah molek. Oh. Rồi cái đại. Roti telur ke roti bawang ke? Saya tak cikgu slow. Oh, dah. Okey, dia kedai di sana dia. Boleh. Mana kopi dah. Oh, balik kuih lah mama. Mana kopi hengi.
Kita kalau oh, nampak ibu Ni roti Milo. Allah Allah. Milo tak. Kita kena roti Korea. Nampak cicak ni pula. Allah. Oh, hijau mak. Tukang bunga. bunga mai daun. Hijau daun. Aku. Bunga ni. Okey, kenyal-kenyal selesai makan di sana, lacak ke bilik pula untuk mandi-mandi di tempat baju. Lepas tu pergi jalan pula. Travel ni sebenarnya salah satu terapi minda kita sebab kita boleh tengok alam semula jadi dengan real. Jadi, carilah masa untuk kita terokai alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bak kata pepatah, jauh perjalanan, luas pemandangan. Malam tak ada tunjuk, tak ada review hotel tempat kita duduk. Jadi hari ni boleh tengok tempat duduk kita malam hotel kita di tingkat ni. Lo ni kita ada ke bilik untuk kemah-kemah barang. Lepas tu terus check out. Settle je kemah-kemah barang, kita akan terus pergi ke lokasi seterusnya. Bilik dia dalam 900 lebih bak lah. Jadi dua-dua orang jadi bagi 300 bak seorang. Kalau harga di Malaysia tu dalam berapa? Meter 70 kau. Gitu kau. Okey, ni punya bilik kita. Bilik pukul belana dah. Sebab Malay tinggal ambil awal video. Check out dulu. Tubuh berasa segar pagi ni. Jadi, jom. Aku Muak je lah. kita ada ngemah lain. Muak. Kalau tu video. Boleh. Muka tak Muak tu. baik tu. Muka tak berumur tu. Lepas ni kita pergi mana? Ke semua. Kah semua ya? Kah semua jaga. Merah tak kita. Saya teman Dilan je. Percaya pada diri dengan harapan dan keyakinan. Wow. Selamat tinggal. Hanya. Dalam hidup kita ni, kalau kita nak travel, jangan tunggu duit banyak dulu. Kita travel ikut kemampuan kita. Sekarang ni kita telah sampai di kabel kar Hat Nyai. Mula-mula masuk jalan ni, kita orang berasa jauh sangat. Rupa-rupanya Azim kata salah jalan. Walaupun salah jalan, sebenarnya benda-benda ginilah jadi momen-momen buat kita. Boleh. Okey. Oh ni Pak Is kata kelapa laut. Dia pakai ikut suka kelapa laut dia kata. Okey, sini ni nama sini. Zin, nama gapo sini ni? Nama tempat. Dan nama tempat ke bekal je lah. Okey. Sini ni tempat ke bekal. Kalau nak naik ke bekal boleh mai sini lah. Ni ke bekal Haknya City panggil. Tu dia. Ke bekal Haknya City. Okey, kita belanja view sikit. Dia besarnya toko dia tu. Ada alih dah. Habis kau jaga toko sini. Loceng habis dah masa weh. Bunyi loceng. Kaya kata mu saya ada air. Nak ke bekal. Sini harga dia sepalo 200 baht. Bermakna dalam 20 ya kita. Lebih kurang gitulah. Jadi pakat nak naik lakon ni. 200 baht lah tu.
Bukan 20. Lepas tu Belanja dulu. ni. Ada 1,000, 2,000. 2,000 lagi. 2,000 mai dia hanya kaya ribu-ribu. Kita lelaki dah. Ini 200 panah kilo. Okey, thank you. 200,000. Duit banyak lagi, duit ni nak tebal lagi. Okey, thank you. Boleh tiket? Boleh pula coklat sebutir. Macam mana? Hanyai kabel car 200 bak. Bagi. Okey, lepas ni giliran kita pula naik kabel car. Kalau tiang tu gayak kalah. Selalu kita je ni. Hai, agak aku. Kecil saja nak kira ni. Semua kecil saja ni. Muat dah boleh. Pak Isai, pak. Pak itu ah. Kita kosih dah. Pakai topi tu. Okey. Gayak. Kayak olok-olok. Takutnya takut. Gayak takut. Gayak lah. Aduh gila, kena ngejek gayak yang ni. Boleh. Bawa trip hiking pas ni, naik kono. Memang naik kono lalu Kau gila bukit duri Kau macam bulu. Jepal 3. Pencarian. Ya. Oh, bungang gini ni. Dangi. Oh, ya gimana dia? Tak kena sabuk. Enggak betul. Benar-benar ajak kau besok. Tunggu sini ah. Terus sini. Itu di Pala 3. Jalan kaki tu. Mana? Oh, sana je. Patung. Sini nak tengok gajah, tapi gajah sini semua jinak saja. Gajah Pala 3 pada, tu ada sana Pala 3. Tapi sini tak nunggu sini, gajah semua jinak saja. Allah jinak-jinaknya lah gajah ha. Allah. Tengok ni ha. Ni gembala dia ni. Okey, selesai kita tengok gajah dengan anak gajah. Okey, kita nak bekal balik untuk pergi stesen Pak Hamul kita naik tadi. Dekat kawasan Kebekan ni kita boleh tengok view Bandar Hanyai. Jadi saya belanja view dekat Bandar Hanyai. Okey, mari kita tengok. Dalam perjalanan balik, kita orang sempat lagi singgah di The Views Bis Sakom Restaurant. Dekat sini juga antara pub yang menarik untuk pelancongan. Selain daripada kita menikmati view yang lawa, dekat sini juga ada kedai makan yang terbaik. Okay, welcome to The View Beach. Sekali lagi. Sampai Ambil semen. Apa kau awin? Dengar tu. Lepas ni tak ada rumah suku pan ni. Lama-lama.
Jadi utuh hari ni mai dengan Azim. Jadi kita sambil makan tu dia boleh tu pak wiwi hok comel. Situ kelebihan dia main dia ni. Jadi sambil makan sambil tengok view. Pengalaman ni adalah guru dalam kehidupan kita. Mengajar kita tentang erti kehidupan. Dalam cerita saya ni adalah pengalaman saya dan juga sahabat-sahabat saya. Raid ke Hanyai selama 2 hari 1 malam. Bila ni tepat je pukul 4.22 Malaysia. Jadi kita berhenti di Masjid Krisik untuk semaya. Isilah hidupmu dengan pengalaman, bukan dengan benda. Memiliki cerita untuk diceritakan, bukan hal untuk ditampilkan. Mula lah. Okey, lokasi terakhir masa balik kita singgah di Pasar Malay Golok. Here ni checkpoint terakhir kita ni. Checkpoint terakhir last checkpoint. Lepas tu depan kita masuk Malaysia tak ada audio. Okey. Tak ada lagi Malaysia, tak ada lagi dah. Okey, cukup setakat ini saja video saya kali ini. Assalamualaikum. Bye bye.